Orang yang sokong kerajaan, diselamatkan. Yang tak sokong, jaga kena. Menyebabkan payung kerajaan tu bocor. Akhirnya kerajaan jadi pelindung pada orang yang rasuah. Nak selamat, sokong kerajaan. Kalau tak sokong, tak selamat. Jadi begitu. Dalam Islam, pemimpin perlu menjadi contoh dan model. Ulama mengatakan, An-nas ala dini mulukihim. Pihak dan juga kerajaan ikut orang lebih atas. Kalau atas itu jadi model, orang bawah akan ikut. Umar bin Abdul Aziz yang memerintah melakukan reformasi dalam masa 2 tahun. Bukan 2 tahun. Selesai masalah Umar bin Aziz ini. Dia bertindak terhadap isteri dia dulu yang dapat hadiah. Lepas itu bertindak terhadap keluarga yang terdekat dapat hadiah. Terhadap kroni yang dapat hadiah. Keikhlasan dia menyebabkan pihak yang bawah ni jujur jadi model. Jadi reformasi ini tak perlu kepada dua penggal. Umar Aziz buat 2 tahun saja. 2 tahun bagi dia telah diracun keluarga dia sendiri. Tak apalah mati kerana korban. Reformasi dalam 2 tahun. Kalau letak jawatan 2 penggal, bukan reformasi, repokrusi. Repokrusi, gila kerusi sajalah. Gila jawatan. Lepas orang ini pegang pula. Kalau tak laku reformasi yang menyeluruh, maka akan jadi rosok.